Kalau korang ada gout, ubat biasa cuma rawat simptom, kurangkan sakit atau bengkak. Tapi nak sembuh betul-betul, kita kena tackle root cause, asid urik tinggi dan kristal asid urik yang terkumpul dalam sendi. Masalah utama bagi pesakit gout ialah asid urik berlebihan dalam darah. Bila kristal asid urik terbentuk dalam sendi, ia menyebabkan radang, bengkak dan sakit yang teruk. Kalau hanya makan ubat untuk legakan simptom, sendi tetap rosak, bengkak masih datang bila badan tak mampu pecahkan kristal asid urik. Kalau dibiarkan, kristal asid urik ni akan terkumpul lebih banyak dalam sendi. Hasilnya, kaki bengkak, sendi kaku dan pergerakan jadi terbatas. Cara biasa untuk rawat hanya kurangkan sakit, tapi root cause tetap ada. Asid urik tinggi dan kristal terkumpul, itu sebab ramai orang rasa ubat tak cukup power. Sebab tak pecahkan kristal asid urik secara semula jadi. Kapsul tapak baru mengandungi kulit kayu retak dan herba semula jadi yang lain yang telah terbukti membantu turunkan asid urik dan pecahkan kristal yang terkumpul dalam sendi. Banyak testimoni pelanggan kami yang alami bengkak, sendi sakit atau gout kronik mula rasa perubahan selepas konsisten amalkan kapsul ini. Kapsul tapak baru bukan sekadar kurangkan sakit, ia pecahkan juga kristal asid urik, turunkan tahap asid urik dalam darah dan bantu sendi lebih fleksibel. Amalkan 2 biji pagi dan 2 biji malam, konsisten setiap hari dan rasai perubahan. Bengkak berkurang, sendi ringan dan gout terkawal. Kalau nak sembuh betul-betul dari gout, jangan tunggu sampai sendi rosak lebih teruk. Cuba kapsul tapak baru sekarang untuk pecahkan asid urik, ringankan sendi dan kawal gout dengan secara semula jadi. Tekan link di bawah sekarang untuk dapatkan harga promosi sekarang. Jangan tunggu lagi sebelum gout terus mengganggu hidup korang.